Tanya saya, dah Ustaz setujulah Perdana Menteri kita bersalam dengan orang Puang. Ustaz setuju lah. Dah, saya kata, saya tak setuju. Ini hak saya tak setuju. Saya tak setuju. Dah yang Ustaz ulah tu, yang kata khilaf tu, saya tak setuju. Saya ambil pendapat hak haram. Saya ambil mazhab pendapat hak haram. Itu hak saya lah. Saya tak setuju dengan apa dia Datuk Seri Anwar Ibrahim Salang. Dah yang saya ulah kata khilaf, saya khabar hukum. Hak saya khabar tu hukum, bukan masalah saya setuju. Hukumnya bersalam dengan perempuan ajnabi itu haram, tetapi tidak ijma'. Haram tidak ijma' dipanggil. Apabila tidak ijma', haram tu ada khilaf. Ada khilaf maknanya dalam ulama' kata haram tu, ada ulama' kata tak haram. Dari segi hukum ilmiahnya, dari segi hukum fiqhnya, saya kena ceritalah. Hak saya lah. Saya boleh setuju dan boleh tak setuju. Dah berlagu mana Ustaz? Ustaz setuju tak? Saya tak setuju. Saya pegang mazhab yang menyatakan haram. Tapi saya kena khabar haram di sini, haram khilaf, bukan haram ijma'. Saya kena khabar hak ilmu tu, hak hukum dia tu, hak setuju hak lain, hak hukum hak lain. Orang buat tak buat tu hak lain. Jadi kita kena faham, jangan emosi, jangan main marah, jangan main benci. Orang cakap bak lain, dia tanya bak lain kadang-kadang tu. Sekarang saya tak setuju bersalam dengan perempuan. Saya bersetuju haram bersalam dengan perempuan. Saya ikut mazhab awak kata haram. Adapun saya beritahu dalam video saya dan TikTok saya, hukum lain. Hukum apa? Hukum bersalam dengan ajnabi tu dia panggil haram, tetapi tidak ijma'. Makna apa tidak ijma'? Maknanya ada di kalangan ulama' yang membolehkannya maknanya. Ada yang mensyaratkannya, ada yang membolehkannya, maknanya ada yang kata haram terus. Haram. Jadi kalau haram ada, dok ada, dia panggil khilaf lah, dia panggil bukan ijma'. Maka saya nak orang panggil nak damaikan. Nak wasatiyah maknanya. Tak ambuh hulu, tak ambuh melampau, suka hukum maki orang pula, tak ambuh lah. Jadi saya cerita hukum hak asal dia, hukum dia lagu mana. Ulama' fiqh lah cerita hak ni, bukan ulama' akidah, bukan ulama' politik. Ni bukan cerita ulama' politik ni. Cerita ulama' fiqh. Ulama' fiqh melihat kepada dalil-dalil Quran, dalil-dalil hadis, sirah Nabi. Mereka menyatakan bahawa rupanya hukum bersalam dengan perempuan yang ajnabi ini ada yang kata haram, ada yang kata boleh, harus. Jadi kalau ada kata haram, ada kata boleh, ataupun ada yang kata makruh, maka tidak ijma' lah. Maka tidak ijma' oleh khilaf. Boleh berbeza lah. Orang yang kata haram jangan salam. Kalau dia salam juga berdosa dia. Orang yang kata boleh, tak berdosa lah. Syekh Ahmad Tayyib, Syekhul Azhar, dia kata begitu. Orang yang kata haram, sila. Orang yang kata boleh, sila. Itu hak masing-masing. Itu hak ilmu. Jangan marah. Kalau awak maki, awak tak setuju, tak apa. Saya tak setuju. Saya pun tak setuju juga. Saya setuju hak haram. Tapi nak mewajibkan kepada semua orang, nak paksa orang tak boleh. Pasal barang ni khilaf. Ya kena faham situ, barang ni khilaf. Khilaf boleh berbeza lah. Orang kata haram-haram lah, orang kata tak haram, itu hak dia. Kita tak boleh nak paksa. Ulama-ulama usul kata la inkara fi umuri al-ijtihadiyah. Kita tak boleh nak ingkar pada perkara-perkara yang ijtihad. Pendapat nak khabar lah, nak cerita pendapat kita, nak kata haram begini dalil, nak kata tak haram begini dalil, dia tak apalah. Supaya jangan balas, supaya berilmu dan faham. Tapi orang maki tu lagu mana maki?
Yang maki hamung, yang kata huduh tengok orang bersalah, dia gitu kan maki pula. Orang tu bersalah tak berdosa. Kalaulah yang ambil haram, dia bersalah juga, berdosalah dia. Tapi dia boleh bertaubat. Kalau dia tak taubat, dia masuk neraka. Awak maki dia, masuk neraka pula. Awak tak salah dengan puang. Awak tak berdosa salah dengan puang. Tapi masalahnya awak maki. Awak dosa sebab maki. Jadi nak buat benda gitu. Kita tak mahu masuk neraka. Kita tak mahu jadi dosa. Salah kita tak mahu. Maki pun kita tak mahu. Biar jadi gitu. Jadi kita tak faham kadang-kadang. Mula, dah kalau gitu saya nak pergi salang dengan isteri ustaz. Saya cakap hukum, awak nak salang isteri saya.